Okay, hai, Assalamualaikum. Video review kali ni aku nak review satu cordless mesin rumput. Mesin rumput ni aku nak bagi tahu dulu dia bukan heavy duty, dia macam light duty ataupun medium duty lah. Kalau rumah korang tak besar, korang boleh beli yang cordless macam ni. Sebab aku biasa akan review ataupun bagi tahu untuk korang beli apa kegunaan dan kekurangan dia lah, dan kelebihan dia. Kelebihan dia ringan dan kecil lah. Untuk rumah-rumah yang kecil korang boleh beli. Ni brand, tak ada brand ni, brand China. Dan China biasa ni beli kat Shopee. Kalau korang nak beli, ada link dekat komen yang aku letak kat beg produk. Okay, nanti aku nak pasang, kita akan review. Apa yang korang akan dapat adalah korang akan dapat 2 biji bateri dan mesin dia lah. Ni macam rumah kecil boleh lah ni, nak DIY sendiri kan. Tapi untuk heavy duty aku tak sarankan lah. Korang akan dapat warranty card. Ni jenis dia. Pasang bateri dia dekat bawah ni, nampak tak ni? So jom aku nak pasang. Korang akan dapat charger. Ini untuk menghalang daripada terpelanting habuk ke batu ke kan. Tempat pegang dia. Ini blade dia. Blade dia bagi blade ni. Blade ni bahaya sikit lah. Korang kena hati-hati kalau korang nak pakai mesin rumput jenis ni. Biasa aku tak sarankan lah. Sebab ni korang kena pakai kasut lah. Kalau nak pakai, memang kena pakai kasut kalau nak mesin rumput. Tapi kalau ni berbahaya sedikit. Sebab dia pakai blade pisau ni, kalau kena kaki confirm berdarah ni. Kalau pakai tali tu mungkin ada sedikit kurang sikit lah dia punya risiko kecederaan. Okay, jom aku nak pasang ni. Sekejap, nak pasang mesin rumput ni, kita nak test. Okay, dah nak pakai ni, korang slot in je lah bateri. Lepas tu korang kena tekan button ni. Lepas tu baru boleh korang tekan jalan. Sebab dia macam untuk safety ni. Nampak? Nak pasang blade dia dulu, nanti kita tengok. Ini tak ada apa ni, ini just masuk tempat pegang dia untuk korang adjust keselesaan korang. Biasa macam ni. Sekejap, saya buka. Boleh adjust lah di mana korang nak ke bawah ke, nak ke atas ke, suka hati korang lah. So, korang just ikat kat sini. Dia adjustable lah. So pegang macam ni. Nampak? Kalau korang tak tahu, dia ada manual lah. Korang boleh tengok kat sini, nampak tak, dia boleh adjust. Ni kegunaan dia. Kita pasang dia punya ni dekat bawah ni. Cara nak pasang dia, so korang kena buka. Buka ni dulu sini. Untuk masuk blade dia nanti bawah ni. So ini macam ni.
Dia ada slot dia. Dia boleh pusing. Segini. Okey. So jom kita masukkan dia punya blade. Ini plastik dia. Ini blade besi. Dia ada bagi tools kat sini. Okey, sekejap nak pasang. Okey, cara nak pasang dia, korang je masuk kat sini. Korang pusing. Cari lubang ni, ada lubang kat sini. Nampak tak lubang ni kan? Lepas tu korang masukkan skru ni. Dia ada bagi tools dan korang masukkan. Sekejap korang nampak tak ni? Ni korang ikat, dia ada lubang, korang ikat. Ikat ketat-ketat. Lepas tu korang masukkan dia punya ni. Lepas tu korang ikutlah, korang nak pakai blade mana. Dia bagi blade plastik ni. Untuk plastiknya lagi kita pasang ni. Lepas tu kalau korang nak pakai blade besi, ada ni dan ni. Tapi ni bahaya korang kena hati-hati. Masukkan blade plastik ni, masuk je dekat tempat dia ni. Dia dah sediakan tapak dia ni. Korang ambil ni, tak, dan korang ikat dia. Ikat ketat-ketat. Pakai tools yang belah sini pula. Okey, dah siap. Ni blade plastik je. Dia ada bagi extra 4. Kalau habis, korang terpaksa pakai ni ataupun korang beli baru. So jom kita nak test. Sebelum tu bateri dia pakai charging macam ni saja. Review sekali plug dia. Korang just ni ada. Nampak? Korang cocok macam ni. Korang plug in dan korang boleh charge. Okay. Sekarang aku nak test dulu mesin rumput ni. Dia punya keberkesanan. Tapi macam aku cakap lah, mesin ni bukan heavy duty. Okay? Korang boleh pakai macam tu saja. Tapi sebelum tu, untuk dia punya ni, korang boleh panjangkan. Korang just tolak. Tolak kan? Nampak tak? Ni tolak, korang boleh panjang. Panjang korang nampak. Okay, jom kita nak pergi test. Okay, jom kita tengok. Aku nak tunjuk cara guna dia. Dia punya ni boleh adjust panjang pendek. Nak guna dia, korang just tekan ni, tekan switch. Panjangkan ni. Potong rumput. Okay. Okey, itu sedikit review mengenai cordless mesin rumput ni. Aku buat pendek je sebab aku nanti rosakkan dia punya ni. Sebab kalau rumput kapet yang korang tanam tu boleh lah. Sebab macam tempat berbatu, aku tak suggestkan. Nampak mata dia dah haus. Nampak tak? Okey, kalau korang nak beli cordless mesin rumput ni, korang boleh klik pada back product yang aku dah tag. Ni dia.
Okey, ni untuk light duty aku bagi tahu sekali lagi. Ni boleh adjust. Nampak tak, boleh adjust kalau nak macam mana. So dia boleh adjust. Yang ni pun boleh adjust panjang pendek dia. Korang dapat 2 bateri. Korang dapat dia punya manual book dengan warranty dia dalamnya. Okey. So itu sajalah untuk video review cordless mesin rumput ni. Sekali lagi aku pesan, ini untuk light duty. Medium duty pun boleh lah untuk rumput kapet. Kalau tempat berbatu, aku tak suggestkan korang pakai. Gunakan safety boot dengan spek mata untuk korang punya keselamatan. Okey, itu sajalah kot yang aku nak kongsi dengan korang mengenai cordless mesin rumput ni. Kalau korang nak buat kerja-kerja DIY kat rumah sikit-sikit, aku suggestkan beli. Kalau tempat yang besar ada batu-batu, aku tak suggest beli. Itu saja review aku untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang beli. Kalau korang nak beli, korang beli pakai link YouTube yang aku sharekan. Sebab nanti korang akan dapat lebih diskaun daripada korang beli dekat Shopee. Okay, link Shopee YouTube akan bagi korang lebih diskaun. Okay, ni dia. Itu sajalah kot aku nak hantar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Ini warranty card dia. Okeylah. Bye. Semoga bermanfaat. Ciao.